Weh, korang nak mula bisnes tapi tak tahu nak start kat mana? Jangan risau. Kat sini kita share idea bisnes yang power, modal ciput tapi untung meletup. Let's go! Korang tengok ni tray cake slice cake dulang. Tapi naik darjat jadi kek orang kayangan. Dorang buat dekat Eropah, bakar sekeping kek besar je, tekan masuk acuan potong lurus-lurus, terus nampak macam mahal. Walaupun effort ciput, tak ada bunga berbelit, tak ada drama. Customer tukar design last minute atas letak topping sikit je. Tapi harga boleh buat customer angguk-angguk. Orang Malaysia ni simple, nampak kek kemas, potongan cantik, simetri padu otak, tak terus fikir, ni mesti sedap. Marketing, rakam video potong kek je, post TikTok, habis orang save, share, lapar sama-sama. Kalau korang penat buat kek, tapi untung nipis ni, jalan singkat kehidupan tenang. Okay geng, kalau korang rasa idea ni boleh meletop, cepat-cepat try sebelum jiran sebelah buat dulu. Jangan lupa like, share and tag member yang suka cari side income.